Nak pilih Xiaomi 15 Ultra atau Honor Magic 7 Pro? Hai guys, balik kembali lagi. Antara kedua-dua model ni, yang mana betul-betul berbaloi untuk korang pilih? Antara Xiaomi 15 Ultra atau Honor Magic 7 Pro? Yang mana aku rasa kedua-dua model ni datang dengan spek yang lebih kurang sama. Jadi, dalam video ni, aku nak share beberapa comparison antara dua model ni untuk korang pilih yang mana betul-betul berbaloi. Jadi, jom aku share. First, kita cerita tentang design. Kalau tengok sekali imbas, kedua-dua ni memang mirip. Tapi selepas minggu aku guna, aku rasa lebih selesa aku gunakan Honor Magic 7 Pro. Sebab bentuknya lebih kekeh dan ergonomik. Berat juga lebih ringan dan lebih seimbang berbanding Xiaomi 15 Ultra. Yang mana Xiaomi 15 Ultra ni lebih berat pada bahagian kamera ni. Honor juga ada ketahanan yang lebih baik dengan rating IP69. Yang mana Xiaomi 15 Ultra ni masih kekal pada IP68 walaupun dah level flagship. Tapi kalau kita bercakap tentang paras rupa, aku rasa Xiaomi 15 Ultra ni lebih premium. Yang kau boleh nampak kamera ni yang lebih besar, yang nampak lebih garang dan betul-betul flagship. Tapi kalau korang tak suka smartphone yang besar dan berat, aku rasa Honor Magic 7 Pro ni lebih sesuai sebab lebih ringan dan selesa di tangan. Next, kita cerita tentang kamera pula. Kedua-dua model ni merupakan flagship level dalam kamera. Tapi kalau kita cerita tentang hasil gambar, akan ada beberapa perbezaan. Hasil daripada Honor ni lebih konsisten daripada segi white balance dan tone warna. So, gambar yang akan nampak lebih neutral dan realistik. Tapi sebenarnya aku lebih suka tone warna pada Xiaomi 15 Ultra. Dengan adanya Leica Vibrant dan Authentic yang membuatkan gambar lebih versatile dan sinematik. Jadi korang tak perlukan editing tambahan. Xiaomi 15 Ultra juga mempunyai penyerapan cahaya yang lebih baik. Maksudnya gambar dalam keadaan low light ataupun malam lebih sharp berbanding Honor Magic 7 Pro. Selain itu juga telefoto menjadi handalan kepada kedua-dua smartphone ni. Dengan 200 megapiksel, untuk Honor Magic 7 Pro ni boleh zoom sehingga 100 kali dan 120 kali zoom pada Xiaomi 15 Ultra. Bagi aku, zoom pada Honor Magic 7 Pro ni lebih baik sebab aku lebih mudah nak shoot dalam keadaan laju dan mudah kontrol tanpa menjejaskan kualiti gambar. Dengan adanya AI Super Zoom yang aktif selepas 30 kali zoom ni banyak membantu untuk hasil gambar yang konsisten. Aku tak kata yang telefoto pada Xiaomi 15 Ultra ni tak bagus. Cuma aku lebih selesa gunakan Honor Magic 7 Pro. Kedua-dua model ni ada kelebihan masing-masing, cuma bergantung pada situasi penggunaan korang. Honor Magic 7 Pro ni hadir dengan bateri 5600 mAh, manakala Xiaomi 15 Ultra pula hadir dengan kapasiti yang lebih kecil iaitu 5410 mAh. Daripada segi ketahanan, Honor mampu bertahan lebih lama dengan Magic OS yang mampu untuk handle kapasiti bateri yang lebih baik. Aku boleh gunakan Honor Magic 7 Pro ni lebih daripada sehari dalam penggunaan berat termasuk untuk gaming, sosial media ataupun kamera. Xiaomi 15 Ultra pula walaupun baterinya sedikit kecil tapi masih mampu bertahan sehari penuh. Untuk pengecasan, Xiaomi 15 Ultra ni lebih unggul dengan 90W dan dibantu dengan mode top speed yang tersedia. Korang boleh cas full telefon ni daripada 0 sehingga 100% kurang daripada 20 minit berbanding Honor Magic 7 Pro yang hanya support 80W sahaja. Dan paling best, kedua-dua adapter smartphone ni tersedia dalam kotak berbanding brand lain yang korang kena beli secara berasingan. So guys, dengan tanda harga RM5,199 untuk Xiaomi 15 Ultra dan RM4,599 untuk Honor Magic 7 Pro, antara kedua-dua flagship ni yang mana korang akan pilih? Cuba korang komen. Kalau korang nak dapatkan kedua-dua model ni dengan free gift yang menarik, aku dah sediakan link dekat bawah, beli dekat situ. Jadi kita jumpa next video. Jangan lupa like, komen dan subscribe kita punya channel Factory Mobile. Factory Mobile, your gadget solution.